Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dengan perlawanan Piala FA pusingan pertama antara pasukan JDT dan juga pasukan Kuala Lumpur City FC di Stadium Sultan Ibrahim setelah pasukan KL City ditewaskan oleh pasukan JDT 7-0 dalam Liga Super tempoh hari. Namun apakah kali ini KL City percaya mengaitkan sedikit terhadap pasukan JDT di pusingan pertama Piala FA 2023. Nama apa pun, lihatlah formation yang diturunkan oleh Thanos Saleh 4-3-3 dan menurunkan 3 tongkat utama Hendrik Bergson, itu dia, dan juga formation 4-2-3-1 untuk meletakkan pemain utama Arif yang berada di hadapan. Sepak mula dimulakan oleh pasukan KL City dilakukan oleh Roman Morales. Kita lihat tapi dirampas oleh pasukan JDT lebih dahulu. Seperti biasa, JDT akan memastikan mengatur bola, memegang bola terlebih dahulu. Dia Bergson, yang utama Hendrik cuba masuk ke dalam fasa kontak penalti. Alih perhatian kepada Hong Wan balik ke Hendrik semula, terpaksa ke belakang. Hong Wan kepada Adam Nur Azin pada Hendrik sekali lagi. Ini dia peluang untuk Matthew Davis. Rematan back to Davis. Forestieri, pejuang Forestieri. Oh, namun kita lihat Forestieri sekali lagi. Hendrik sekali lagi. Oh, 3 atau 2 percubaan yang berturut-turut namun jaya dihadang oleh Kevin Ray Mendoza. Sepakan penjuru, satu shot dari Hong Wan. Oh, tetapi berjaya dihalang dan ini dia putaran ke dalam untuk pasukan JDT. Jordi Ahmad, main daripada Indonesia, pinjam semula direkrut oleh TMJ untuk membawa masuk ke dalam skuad JDT untuk sedikit memberi tunjuk ajar bagaimana cara permainan bola sepak Indonesia. Bagi Hoffman, Jordi Ahmad sebagai kuat untuk pasukan JDT dalam saingan ini. Forestieri ada peluang untuk kepada hantaran kepada Syafiq Ahmad, sedikit lambat dari Syafiq Ahmad, dapat ditangkap oleh Kevin Ray Mendoza, mencari kepada Arif. Kita lihat Netso Izzat sekali lagi. Bergson mencari kepada Hendrik sekali lagi, cuba dapat lihat Hendrik cuba pasti pemain terpaksa hantar kepada Bergson. Netso sekali lagi, Hendrik, Netso, ada 1-2 yang cukup baik. Bergson sekali lagi, jaya dihadang. Kalau Joshua boleh memegang bola, cuba mencari rakan-rakan untuk membantu. Tapi namun kita lihat JDT berjaya mengangkas bola. Arif sekali lagi, Paulo Joshua sekali lagi tidak putus-putus untuk mengawal bola. Bergson, ini dia peluang untuk Forestieri, peluang terbuka luas untuk Forestieri. Bagaimana percubaan? Satu peluang keemasan yang satu peluang keemasan yang dipunyai oleh pasukan JDT yang dipersiasatkan oleh Forestieri. Namun apakah nasib? Dia tidak dapat mencarikan gol pada seawal minit 13. Namun harus berusaha sekali lagi bagaimana untuk memecah kebuntuan pasukan KL City. Namun kita lihat KL City sudah mula cakna dengan serangan pada KL Forestieri. Mereka tidak mahu tertewas seperti tempoh hari. Namun kita lihat bagaimana dua kali ini rematan. Namun disambung oleh Bergson. Masih ada lagi dalam perlawanan. Hendrik, dan lihat Hendrik. Forestieri balik ke belakang semula. Adam Nurul Azin, Forestieri, satu try. Syafiq Ahmad, Hendrik, gol. Itulah pembukaan gol awal yang dilakukan oleh Hendrik Dos Santos. Pembukaan
awal. Game on. Sekarang ini dalam aksi Piala FA pusingan pertama, Hendrik mencatat gol awal. Gol pertama berdahulu pasukan KLCT. Kita lihat bagaimana kerjasama pasukan itulah yang amat penting sekali. Satu hantaran daripada Backson ataupun Syafiq Ahmad, bukan hantaran kepada Hendrik Dos Santos. Peluang terbuka luas. Ini dia, ada beberapa pemain-pemain pasukan JDT yang menyedari kelemahan dan juga berjaya mengalihkan perhatian pertahanan pasukan KLCT. Agak terbuka, pasukan KLCT tidak menutup dengan begitu rapat sekali. Itulah punca kecuaian yang ada pada pasukan KLCT. Namun kita lihat hantaran daripada tengah kepada Backson, dan hantaran itu diteruskan oleh Syafiq Ahmad. Hantaran yang sentuhan magis daripada Syafiq Ahmad, dan peluang yang terbuka luas disudahi dengan sempurna oleh Hendrik Dos Santos. Minit ke-17, JDT mendahului pasukan KLCT dengan 1 gol berbalas kosong. Namun kita lihat bagaimana Hendrik membuka ruang daripada kanan Faiseri. Kalau dah sebut poin pasal Piala FA, Kuala Lumpur City pernah menjuarai pada tahun 1987. Kita lihat sekali lagi, Backson, hampir mempegang gol kedua. Sama kita lihat sambung penceritaan kita tadi pada tahun 1987, juara Piala FA Malaysia, dan 1993 dan juga 1994 dan juga 1999. Itulah zaman kegemilangan pada edisi Piala FA pada ketika itu, pada tahun ketika itu. Dan juga JDT pernah ada juga pada tahun 90-an, zaman kegemilangan juara Piala Malaysia ketika zaman Abang Samad. Namun kita lihat bagaimana peluang untuk pasukan JDT. Sepakan penalti pula dimiliki oleh pasukan JDT. Apakah berjaya disempurnakan oleh Syafiq Ahmad? Kita lihat, diambil oleh Benson da Silva, mengambil sepakan penalti. Berjaya dibaca oleh Kevin Mendoza. Sayang sekali peluang kemasan untuk Benson untuk menedapkan jaringan kedua, namun dibaca tepat oleh Kevin Mendoza. Dan juga Kuala Lumpur City pernah juga memegang rekod kejuaraan Piala Sumbangsi tahun 2000, 1988 dan juga 1995. Itu satu rekod kejuaraan Piala Sumbangsi yang dimiliki oleh KLCT. Kita lihat di Palas berjaya dicantas semula mematahkan serangan pasukan JDT. Backson, Backson sekali lagi, Syafiq Ahmad, Backson sekali lagi, cuba merangkas bola, tapi sayang kita lihat pergedutan berlaku di depan dia dan terpaksa belakang semula. Faiseri, Enzo daripada Matthew Davis, dan juga zaman kemuncak pada tahun ketika kelayakan untuk pasukan Kuala Lumpur City layak ke Liga Super Malaysia. Mereka juga pernah ke juara Division 2 Liga Perdana pada tahun 2017. Percubaan dimiliki oleh pasukan JDT. Dia touch yang cukup baik sekali. Ruang yang terbuka luas untuk pasukan JDT. Sheikh Law ambil sepakan penjuru itu Davis. Pendek saja sepakan pencuri kali ini. Kita beralih ke penceritaan kita. Juga Malaysia, Syafiq Ahmad, satu ruang untuk Hongwan. Hongwan pula berada dalam kedudukan offside. Sudah semestinya jadi berendam gol kedua. Namun kita lihat masih sedikit melebihi pasukan KLCT. Itulah
kesan oleh pasukan oleh VAR. Kita lihat Endik ada pula terbuka atas Endik. Bagaimana masa dapat sang penalti? Oh, sepakan penalti. Kekasaran yang dilakukan oleh pemain Chelsea City. Chelsea nombor 12. Namun dia terlihat sepakan penalti. Bergson berjaya menyempurnakan gol. Gol kedua daripada Bergson Chelsea, pemain dari Perancis ini menyempurnakan sepakan penalti. Walaupun sementara tadi Liao tidak berjaya menyempurnakan dengan kemas seperti tadi, namun kali ini Liao tidak berputus asa menyempurnakan sepakan penalti, menebus kesilapan yang tadi, peluang kemasan yang sebentar tadi dengan gol kedua. Cantik, perfect timing dilakukan oleh Bergson Chelsea. Sepakan penalti dilakukan oleh pasukan Bergson dan sehingga dengan sempurna. 2-0 kedudukan semasa. Namun terlihat sekali lagi apakah Faisal buang. Sepakan penalti sekali lagi, tidak sampai 1 minit. Sudah pun JDT pun dapat sekali lagi sepakan penalti. Ini dia permainan semakin rancak. Sekali lagi dilakukan oleh Bergson dan Silva, percaya ditepis oleh Kevin De Mendoza. Bola kemudian sepakan putus Syafiq Ahmad. Terlihat Nasser Isa ada ruang gol. Gol ketiga sepakan pencuri, tidak kesusulan daripada Enric Dos Santos. Menudahi sekali lagi gol ketiga, mempunyai peluang yang terbuka luas untuk Enric Dos Santos memudahkan, dan 3 gol dengan sempurna sekali dengan sepakan pencuri. Bukan daya Kevin De Mendoza tertewas sekali lagi walaupun dapat menepis bola dan bukan daripada net selesai, namun Enric sudah bersedia menjadi sebagai sambaran kilat untuk pasukan JDT meledak sebagai pembunuh harapan untuk pasukan Chelsea City untuk setidaknya mendapatkan 3 mata dalam pusingan pertama. Namun awal lagi permainan baru saja skor masuk tambah. Sepakan pencuri yang disempurnakan oleh Enric Dos Santos dengan cukup berdaya, cukup berstyle sekali. Kita lihat kelemahan daripada pemain pasukan City tidak bertutup begitu rapat. Mungkin dia hanya menemukan mengunci kepada pemain tengah, namun tidak menjangka keberadaan Enric Dos Santos dan mungkin kuat begitu luas sekali untuk mendapatkan gol ketiga. Namun kita lihat tampanan Kevin De Mendoza, Kevin De Mendoza yang sudah berjaya menepis, namun sayang sekali tepisan itu mengenai Enric Dos Santos. Sekali lagi Enric begitu licak pada malam ini, begitu berfungsi pada malam ini. So Insa Jordi Amat sekarang kepada Hong Wan, namun disekat sekali lagi Hong Wan dari Hakim Azmi. Kemudian Bergson sekali lagi, Bergson jadi oleh Syafiq Ahmad, saya membantu oleh Syafiq Ahmad. Sliding cuba di tackle, namun kita lihat Syafiq Ahmad berjaya mengelak tackle cepat. Dan Enric satu sekali lagi, Enric sekali lagi. Angkat saya cuba Bergson sekali lagi, peluang untuk Bergson. Menjadi juara di Piala FAM pada tahun 2014 dengan kedalam sisa dan Jordi Amat. Percubaan Jordi Amat. Sepakan pencuru daripada Jordi Amat. Tendangan padu dari Jordi Amat menyebabkan jadikan JDT kena sepakan pencuru. Shane Lowry pula ambil sepakan pencuru ini. That's so cantik. Gol.
Gol keempat daripada Denso Eza. Satu ganda tajam sekali bertewaskan menjaga Kevin Mendoza. Menjaga terlalu tinggi Denso Eza dengan baik sekali menjaga tewaskan Kevin Mendoza. Jaga gol daripada Filipin. Satu panjang putih cemerlang sekali kepada Denso Eza pada wasan Kevin Mendoza. Bukan tajam aku dapat dipakai oleh Kevin Mendoza, namun tidak dapat masuk. Kecangan satu gol daripada Denso Eza. Memusnahkan harapan sekali lagi untuk pasukan KLCD mencatat 3 gol dalam mencatatkan kemenangan 3 gol. Namun dalam separuh masa pertama, JDT telah menang pasukan KLCD dengan 4 gol berbalas kosong. Itulah keistimewaan pasukan JDT di Stadium Keramat, Stadium Sultan Ibrahim. Saya rasa inilah Stadium Keramat untuk pasukan JDT. Denso Eza kalau bercerita tentang Kuala Lumpur FC, mereka telah boleh menjadi naib juara. Namun kita lihat Syafiq Ahmad sekali lagi, serangan untuk pasukan JDT. Satu mana lagi, terus Syafiq Ahmad, hampir pun dapatkan ruang untuk Foisteri. Jangan ditangkap puas oleh Kevin Mendoza. Kemudian 1 minit lagi dalam separuh masa pertama. Sekali lagi Backson Foresteri dan sekali JDT memecahkan serangan pada Jordi Ahmad. Satu cross, bagaimana? Sedikit saja lagi. 1 minit saja dalam separuh masa pertama. Syafiq Ahmad sepakai penjuru pula. Bagaimana tadukan Denso sekali lagi. Rebatan Backson. Sedikit saja lagi. Peluang terbuka luas untuk Backside meledakkan gol kelima. Namun apakah daya dalam separuh masa pertama, JDT mendahului pasukan KLCD dengan 4 gol berbalas kosong. Kedudukan yang cukup selesa untuk pasukan JDT. Pastinya emosional lebih kepada pasukan KLCD apabila dibenam oleh pasukan JDT 4 gol berbalas kosong. Tekanan yang lebih. Mampu dalam kedudukan separuh masa pertama, JDT 4, KLCD 0. Itu dia aksi-aksi yang kita telah dipertontonkan dalam separuh masa pertama 4-0 yang dimiliki oleh pasukan JDT. Semestinya kerisauan bagi Bojan Hodak untuk memperbaiki kelemahan taktikal yang akan diperbaiki pada separuh masa kedua. Kita lihat ini dah statistik dalam separuh masa pertama. JDT mendahului dengan 4 gol berbalas kosong. Segi percubaan on target 17 percubaan dan 19 total percubaan rebatan yang dilakukan oleh pasukan JDT, manakala Kuala Lumpur tidak ada sebarang percubaan. Foul 2 untuk pasukan JDT dan 3 kali foul untuk pasukan Kuala Lumpur. Daripada segi kad kuning pula, JDT 2 Kuala Lumpur 0, red card JDT 2 Kuala Lumpur 0, dan segi gerakan offside JDT 1 Kuala Lumpur City 0, manakala 5 sepakan penjuru yang dimiliki oleh pasukan JDT manakala Kuala Lumpur City 0. Dari segi possession 45% yang dimiliki oleh pasukan JDT dan juga 16% yang dimiliki oleh pasukan Kuala Lumpur City. Nampaknya saya rasa ada kesilapan dari segi taktikal mengenai dengan red card dan juga yellow card, tapi saya harap anda semua fahamlah kesilapan ini. Dan itu saja statistik dalam separuh masa kedua. Dan apakah perubahan yang dilakukan oleh pasukan Kuala Lumpur City dalam separuh masa yang kedua nanti?
sama ada dari segi penguasaan bola ataupun dari segi jaringan. Dan kita kembali 45 minit yang pada separuh masa kedua. Kalau korang nak tahu, my current favorite ice cream is this La Cremeria Chocolate Brownie Fudge with Sea Salt Ice Cream. Memang melimpah dengan coklat. With chocolate ice cream, chocolate fudge sauce and sea salt. Chocolate coating and ada pula chocolate brownies. Make sure to get yours now. Memang next level. Track every move, push every limit. 21 days, one charge. Strength in every strike. The battery is still going strong. Getting busy, getting that. From running to lifestyle. Stay connected, stay in control. Even after 18 days,
My health and well-being are always on track. "21 days, one charge, zero limits. The Huawei Watch GT6 Pro." Dia kawan saya dan awak tak boleh pertikaikan apa yang saya buat untuk dia. Apa lagi yang you tak puas hati? You tak pernah macam ni dulu. It's good that you know I tak pernah macam ni. Kita mesti fight habis-habisan. Aku kena fight. Tolonglah keluarkan I daripada sini. You kena sabar. Betul ke you tak ada orang lain? Kalau you dah tak trust I, you dah hidup macam ni ke? Tapi tak apalah, kesian dekat dia. You pergilah pujuk dia. Bagi I satu peluang. Muat turun dan layan tonton sekarang. Semua favourite anda di sini. Wow, this is a true food. Tolong plan open house weekend ni and game apa yang best. Berikut adalah cadangan lengkap untuk merancang open house dan idea permainan yang menyeronokkan. Boleh tak tulis mesej RSVP untuk kawan-kawan? Make it lawak sikit sebab semua close friend. Untuk kawan-kawan rapat, mesej kena santai dan kelakar baru tak rasa macam jemputan formal. Apa makanan yang best untuk house party? Kawan-kawan tak pakai pedas. Roasted chicken. Ayam panggang yang diperap dengan herba seperti rosemary dan thyme. Save dalam Samsung noodles. शोहरत मेरा जुनून है, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में जिंदगी से खेलना मेरा शौक है, खेलता हूँ अपनी शर्तों पर। जीतना मेरी जिद नहीं, मेरी आदत है। अरे दीवानों, अब तो पहचानो कहां से आया, मैं हूं कौन। Yes, who is it? Don, Don, Don. Don. Don, Don, Don. Don, 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 Don. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। Kalau korang nak tahu, my current favourite ice cream is this La Cremeria Chocolate Brownie Fudge with Sea Salt Ice Cream. Memang melimpah dengan coklat. With chocolate ice cream, chocolate fudge sauce and sea salt. Chocolate coating and ada pula chocolate brownies.
Make sure to get yours now. Memang next level. Track every move, push every limit. 21 days, one charge. Strength in every strike. The battery is still going strong. Getting busy, getting that. From running to lifestyle. Stay connected, stay in control. Even after 18 days, my health and well-being are always on track. "21 days, one charge, zero limits. The Huawei Watch GT6 Pro." Dia kawan saya dan awak tak boleh pertikaikan apa yang saya buat untuk dia. Apa lagi yang you tak puas hati? You tak pernah macam ni dulu. It's good that you know I tak pernah macam ni. Kita mesti fight habis-habisan. Aku kena fight. Tolonglah keluarkan I daripada sini. You kena sabar. Betul ke you tak ada orang lain? Kalau you dah tak trust I, you dah hidup macam ni ke? Tapi tak apalah, kesian dekat dia. You pergilah pujuk dia. Bagi I satu peluang. Muat turun dan layan tonton sekarang. Semua favourite anda di sini. Wow, this is a true food. Tolong plan open house weekend ni. And game apa yang best? Berikut adalah cadangan lengkap untuk merancang open house dan idea permainan yang menyeronokkan. Boleh tak tulis mesej RSVP untuk kawan-kawan? Make it lawak sikit sebab semua close friend. Untuk kawan-kawan rapat, mesej kena santai dan kelakar baru tak rasa macam jemputan formal. Apa makanan yang best untuk house party? Kawan-kawan tak makan pedas. Roasted chicken. Ayam panggang yang diperap dengan herba seperti rosemary dan thyme. Save dalam Samsung Notes. शोहरत मेरा जुनून है, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में जिंदगी से खेलना मेरा शौक है, खेलता हूँ अपनी शर्तों पर। जीतना मेरी जिद नहीं, मेरी आदत है। अरे दीवानों, अब तो पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन। Yes? Who is it? Don. Don. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
bersama kita dalam separuh masa kedua. Setelah pun KL City dibenam 4-0 setelah separuh masa pertama, namun mereka ingin pembaruan dalam pada separuh masa kedua. Mungkin dalam pada aksi separuh masa pertama banyak kebocoran yang berlaku. Setidaknya mereka dapatkan 3 gol dalam 45 minit yang kedua. Setidaknya satu comeback seri ataupun mencantas 10 Watford City kerana 45 minit inilah 45 minit dalam separuh masa pertama kedua. Inilah salah satu peluang yang terbuka, peluang keemasan untuk pasukan KL City FC bangkit pada namun lihat semestinya mereka ingin memperketatkan dari segi bahagian pertahanan mereka untuk supaya tidak pelonggaran, supaya tidak pelonggaran long line dalam sebuah masa pertama. Jackson balik kepada Adam Azli yang mana beliau melakukan satu touch yang menarik seperti tadi. Sangat saya puji memukau mata saya Syed Lowry di mana So Izzah bukan perancang utama dan juga beliau merupakan main arkitek untuk pasukan JDT sebagai arkitek planner, sebagai melakukan perancangan serangan dan counter attack pasukan. Lihat KL City dalam minit ke-55 mereka melakukan mereka begitu kompak bertahan dan tidak dibocori seperti mana mereka alami dalam separuh masa pertama. Seperti biasa kita lihat counter attack daripada Endrick. Ini pula peluang untuk pasukan JDT. Forrester gol. Baru saya kata JDT telah pun memenang KL City sekali lagi. Kedudukan 6 gol berbalas kosong. Kita lihat tadi ulang tayang semula. Betapa long line pertahanan pasukan KL City FC yang tidak menjaga Forestieri ataupun sedikit lewat untuk mengejar Forestieri, dan itu dia kesilapan daripada Kevin Ray Mendoza yang agak sedikit keluar daripada kawasan. Namun kita lihat Forestieri jadi peluang yang kosong. Nak buat apa pun kredit untuk pertahanan pasukan KL City FC yang sudah bertukus lumus, namun apakah daya tidak mampu di kredit untuk pasukan JDT itu Forestieri yang berada di dalam posisi yang tepat sekali. Hantaran Endrick begitu cantik sekali, hantaran berhantar kepada Forestieri, tandukan yang sempurna dilakukan oleh Fernando Forestieri menewaskan Kevin Ray Mendoza. Forestieri berjersey 45. Itu dah ada penukaran daripada Morales dibawa keluar, ditukarkan Nick Sharut. Itulah keputusan yang dilakukan oleh jurulatih Kuala Lumpur City, iaitu Bojan Hodak, dan juga merupakan bekas jurulatih JDT pada musim 2014. JDT memulakan The New Revolution pada tahun 2014, pada tahun 2013, yang mana idea itu dibawa oleh Julian Ahmad Mulia, Tunku Mahkota Johor, dan membawa masuk nama besar seperti Lionel Nunes dan juga Pablo Aimar pada tahun 2014, dan mencapai kejuaraan pada pertama Liga Super Malaysia pada tahun 2014 setelah menewaskan pasukan Sarawak 1-0 dan menduduki tempat pertama dengan di bawah kendalian jurulatih Bojan Hodak. Semestinya Bojan Hodak tahu
apakah ramuan dan kelemahan kunci utama untuk menewaskan permainan kegemaran, formation kegemaran untuk pasukan JDT. Kejar Kenny Barnes dibawa keluar, dibawa masuk oleh Ryan Lambert. Terusan sekali lagi Ojan Honda memberi kepercayaan kepada Ryan Lambert menjadi sebagai midfielder kawan. Di situ dia ada balik kepada Paxson. Jody Ahmad tukar-tukar hantaran, itulah sekali lagi Paxson. Dia lihat ada dia keluar untuk Syafiq Ahmad. Gol! Cantik high pressing yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad, mencuri bola daripada pertahanan pasukan KL City dan menyudahi dengan satu slide, satu tendangan yang padu, tendangan yang cukup berstilo, cukup bergaya, menewaskan Kevin Ray Mendoza. Sekali lagi gol ke-6, kedudukan sudah pun berubah untuk pasukan JDT sekarang ini, menambahkan lagi satu lagi gol. Ini menewaskan Kevin Ray Mendoza, satu tendangan slide yang cukup bergaya sekali, menewaskan Kevin Ray Mendoza. Itu ya Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad pernah melakukan gol yang agak menarik pada ketika musim lepas, ketika bertemu dengan pasukan Kedah Darul Aman di saingan Liga Super. Gol ke-4, satu gol yang begitu memukau pada musim lalu dengan melakukan satu chip yang baik. Jahat hormat sekali Jody Ahmad. Syafiq Ahmad maka menyerah pada malam ini beliau. Dia lihat antaran 1-2 yang cukup menarik dilakukan oleh kedua pemain ini. Kalau kita lihatkan JDT sentiasa menerapkan permainan total pass, yang mana permainan total pass ini diperkenalkan oleh Johan Cruyff pada ketika tahun 90-an. Ketika itu JDT pasukan Belanda, tak silap saya lah, tentang pasukan Netherlands di saingan Piala Dunia tahun 19 berapa saya pun sudah lupa. Dan taktik itu berterusan sehinggalah diterapkan oleh pasukan JDT. Melakukan bermain secara total pass, yang satu permainan yang satu taktik permainan bola sepak yang digunakan sehinggalah sekarang mana pada tahun ini banyak pasukan dari geograsi Eropah menggunakan teknik direct ball, dan itulah teknik yang lebih pantas untuk mencarikan gol. Paxson sudah pun pada dalam kedudukan offside, agak sedikit lebih ke depan. Anda mahu, kalau anda semua mahu tahu siapakah ketua jurulatih yang pada pasukan Kuala Lumpur pada tahun 1939 hingga 1981, Nicholas Tasman jadi ketua jurulatih pasukan Kuala Lumpur City pada tahun 1980 sehingga 1984. Coach, the legend coach itu Subramania kini menjadi jurulatih Pija City. Okey, menjadi jurulatih pasukan Kuala Lumpur, dan itu pernah juga import jurulatih Siwa pada tahun 1985 sehingga 1986, iaitu jurulatih daripada Filipina, iaitu Joseph Reynolds, yang pernah mencapai kejohanan 3 super pada tahun 1986. 1-2 yang menarik dilakukan oleh pemain JDT minit ke-82 sehingga beberapa lagi minit JDT ini mencatat kemenangan buat kali pertama, kemenangan di posisi yang pertama ketika bertemu dengan pasukan KLCD. Itu dia Syafiq Ahmad sekali lagi, antaranya cross pada Netso, di situ dia.
hampir mendapatkan gol ke-7. Netso jago penjaring keempat pada separuh masa pertama. Hampir melakukan sekali lagi, lakukan double tajam. Netso kali pertama, tampilan pertama dia JDT pada tahun 2017. Main daripada berdarah Spanyol. Setidaknya kalau kita kenal lah, gaya permainan bola sepak Spanyol adalah gaya permainan total pass juga, ataupun dikenali sebagai oleh gaya permainan tiki taka, yang mana gaya permainan itu asalnya dicipta oleh John Cruyff, diambil diinspirasikan oleh John Cruyff, namun diterjemahkan oleh jurulatih yang agaklah hebat, iaitu Pep Guardiola. Sekali lagi Forestieri offside, minit ke-9 low. Lagi beberapa saat saja JDT mencatat kemenangan pertama di pusingan pertama Piala FA lepas 3 mata. Kerana Super City FC terpaksa mengatur kekalahan pertama di pusingan pertama di Stadium Sultan Ibrahim, menjadi saksi kepada jutaan rakyat Malaysia, terutamanya penyokong pasukan KLCT dan juga pasukan JDT. Kemenangan pertama ini akan dicatat sebagai rekod pusingan pertama dalam kedudukan penuh. JDT 6, KLCT 0. Man of the match Enrico Santos. Tamat sudah perlawanan Piala FA di pusingan yang pertama dengan kemenangan dimiliki oleh pasukan JDT melepasi 3 mata utama dengan 6 gol berbalas kosong, manakala KLCT gagal membawa ulang mata. Dan ini dia statistik yang boleh kita lihat dalam carta graf yang telah ditunjukkan itu, dengan kedudukan 6 gol pemilik pasukan JDT menukar Liverpool City 0. Dari segi percubaan on target 20 percubaan dan 22 total percubaan. Fouls JDT 2, KLCT 3, yellow card dan red card sebenarnya kosong, tidak ada, tapi mungkin kesilapan teknikal yang anda lihat nampak macam ada 2. Dan kedudukan offside JDT 3, 5 sepakan pencuru dimiliki oleh pasukan JDT dan KLCT 0. Dari segi position penguasaan bola 100% dimiliki oleh pasukan JDT dan 18% dimiliki oleh pasukan Kuala Lumpur City. Nampaknya pasukan JDT banyak bermain ball position pada perkelebihan pada separuh masa yang kedua, tidak banyak melakukan percubaan seperti anda lihat seperti perlawanan sebentar tadi, dan 18% dimiliki oleh pasukan Kuala Lumpur. Dan seperti biasa ada perubahan sedikit bagi saya, yang mana mereka Kuala Lumpur City FC melakukan defensif, bermain secara defensif, lebih ketat, lebih tough defend mereka pada separuh masa yang kedua. Itu ramalan bagi saya lah. Dan ini pula kedudukan semasa mana dalam kumpulan grup A, mana JDT di tangga pertama dengan 4 mata, Kuala Lumpur City dengan tangga yang kedua dengan 4 mata, dengan saya rasa ada kesilapan juga dalam kedua ini, tapi tak apalah, kita baca juga dengan 4 mata dan Seri Pahang 3 Kedah di tangga terakhir. Dan kita akan bertemu di perlawanan akan datang.